Allah SWT bagi tahu pada kita bagaimana Allah Ta'ala mudahkan kepada Walid bin Mughirah ni cari harta kan, sehingga harta dia tu memdudah, maknanya tak putus-putus, tak akan putus, jadi belaka. Jadi belaka. Harta dia, aset dia di Taif jadi berkembang macam buah macam tak kira musim. Kalau kita kata aset dia di Taif, lepas tu dia merah tu beranak macam subuh macam tak berhenti. Lepas tu dia pergi negara ke Syam, pergi negara ke Yaman, semua jadi belaka. Jadi belaka. Dia tengok hadirin hadirat, sebab tu kita beritahu usaha kita cari tak sempurna keperluan kita ni, sebenarnya Allah SWT yang bagi, dan Allah bagi tahu dia kan, mana ada pasal dia. Allah Ta'ala nafi usaha dia, bukan usaha dia, bukan kepandaian dia, bukan kepandaian bisnes dia, tidak. Waja'altu lahu, aku jadi, aku telah mudahkan untuk dia, aku telah jadikan harta dia tu begitu banyak kan. Tak beritahu. Wa banina syuhuda, dan Allah SWT mudah anak-anak dia tu ada bersama dia. Tak perlu nak uruskan untuk uruskan harta dia ni, kena duduk di Yaman sore, kena duduk di Syam sore, kena duduk di Habsyah sore, kena duduk di Taif sore. Tak perlu. Dia boleh manage tu harta dia yang bertimbun-timbun tu, tapi anak beranak, anak duduk sekeliling. Tengok Allah SWT bagi. Dan wa mahattu lahu tamhida, wa mahattu lahu tamhid, aku telah mudahkan dia semudah-mudahan dari sudut kehidupan ni, sihat, tak talag apa. Wa mahattu lahu tamhida, kita bagi tahu ya, utlubul minal mahdi ila al-lahdi, riba yang dipanggil riba al-mahdi ni. Sebab apa? Bayi kita nak letak dia, kita hampar dia, supaya anak kita, baby kita kan selesa, sama ada di atas riba kita ataupun mana kan. Bila kita ambil benda tu untuk hampar tu, untuk letak bayi kita kan, tu dipanggil mahad. Allah Ta'ala gambar kan, soalan Allah Ta'ala buat pada Walid bin Mughirah atas dunia ni, wa mahattu lahu tamhida, macam seorang ibu dia nak letak anaknya begitu sekali. Kinayah bagi mudah ke hidup dia. Tengok ni musuh Allah ni. Ni musuh Allah. Dua orang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Awal lagi dalam Quran dia ni ahli neraka. Mana kalau dia nak batalkan Quran, dia boleh mengaku Islam sama ada secara terang-terangan atau secara nifak, tapi tak berlaku. Tak. Yang kita akan baca lepas ni Abu Lahab. Abu Lahab awal lagi. Mana kalau nak batal Quran tu, maka boleh ayat. Ini aku masuk Islam ni. Macam mana lagi? Ni Walid bin Mughirah. Wa mahattu lahu tamhid. Sebab tu tidak ada Allah SWT kaya ke satu orang bagi nikmat, bukan tanda saya. Tidak ada kaitan dengan redha, bahkan murka pun tidak ada. Bukan Allah Ta'ala bagi harta Allah Ta'ala benci dia, tak juga. Kaya satu orang tak, bukan tanda redha, bukan tanda murka. Tak ada kaitan dengan redha, tidak ada kaitan dengan murka. Begitu juga susahnya Allah Ta'ala susahkan satu orang tu, bukan Allah Ta'ala benci ataupun Allah SWT suka, tak juga. Tak, ujian semata-mata. Kaya ujian, sakit pun, miskin pun ujian. Wa mahattu lahu tamhida. Summa, kemudian Allah bagi, summa yatma'u an azid, kemudian dia tamak. Dia tamak tak? Bukan summa yatma'u fil mazid, bukan fil mazid. Kemudian dia tamak an azid, supaya aku tambah. Aku tambah, tak bagi. Kemudian dia tamak, dia nak tengok mana dia takluk dengan Allah kan. Dalam bisnes dia, ya Allah, kayakan aku lagi, minta lagi. Minta dalam keadaan dia langgar perintah Allah SWT. Summa yatma'u, kemudian dia tamak, dia nak supaya aku tambah lagi. Kalla, Allah bagi tahu, jangan begitu wahai hamba ni, zajar, jangan begitu wahai hamba. Innahu kana li ayatina, sesungguhnya dia ni pada ayat kami benar-benar degil, perintah kami benar-benar degil. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, sepatutnya innahu kana li ayatina anida, innahu fakkara wa qaddam. Ini kemudian ni saurih kau, tapi oleh kerana Allah nak menyatakan kemurkaan kepada pada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni siapa dia ni? Ni pembesar Mekah, ayah Khalid ibn Walid ni. Ini ayah dia ni, Khalid ibn Walid Saifullah. Dia ada anak nama dia Walid juga, Al-Walid ibn Al-Walid ibn, itu sahabat Nabi. Itu sahabat. Dia Khalid pun jadi sahabat Nabi. Dia ayah dia mati kafir. Dia mati kafir, mati selepas Nabi hijrah, selepas Badar. Berapa bulan selepas Badar dia mati. Dia mati sama dengan Abu Lahab. Sama Abu Lahab ni mati. Ni tak terlibat dengan Badar. Dia tak terlibat
Gua tua dah. Ni mastermind di Mekah ni. Sa'urhiquhu sa'uda. Ni sepatutnya ni ayat kemudian, tapi Allah Taala letak sini untuk menyatakan kemurkaan Allah Subhanahu taala. Sebab apa? Innahu, sesungguhnya dia ni terhadap ayat-ayat kami benar-benar degil. Dan sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan susahkan dia ni sesusah-susahnya. Ni ayat. Aku akan susahkan dia. Aku akan penatkan dia ni. Susah lagu mana? Seperti mana Allah Ta'ala bebankan satu orang nak naik atas bukit pula. Allah Ta'ala bagi gambaran ni. Susah tu lagu mana? Naik atas bukit ataupun naik tempat tinggi, lepas tu tak beban yang mana dia tak nak akad. Mana masa tak naik pun tak dia nak akad dah. Lepas tu letak atas beban supaya petuk pula supaya naik tempat tinggi pula. Ini gambarnya. Ini seksa yang Allah tak nak beban. Atas dunia begitu mudah, akhirat begini akan berlaku pada dia bila dia guna nikmat Allah untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Sa'urhiquhu sa'uda. Bapa ni innahu, bapa Allah Taala akan buat dia lagu ni sebab tengok dia guna nikmat Allah. Segala nikmat Allah dia guna innahu fakkara wa qaddar. Tengok dia fikir, dia renung lagu mana nak menentang Nabi ni. Kita tengok asbabun nuzul kan. Bila dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak, Walid bin Mughirah ni bijak ni orang. Dia ni setara dengan ayah Nabi, dia ataupun setara dengan tok Nabi dia ni. Walid bin Mughirah ni kita kena faham dari sudut kedudukan umur, dia ni setara dengan ayah Nabi. Dia sama dengan tok Nabi lah, Abdul Muttalib. Jadi tengok bila dia pergi jumpa Nabi, bila dia tengok orang kritik Nabi tak begini-begini kan, tak payah kan, dia kata biar aku pergi jumpa. Tengok dia panggil Nabi, wahai ibnu ammi, wahai anak saudara aku. Ini bahasa orang Arab awal. Tak. Apa yang telah berlaku, kamu mengadu pada aku macam-macam. Tak. Apa masalah kamu? Tak. Dia tanya Nabi kepada, wahai Muhammad, aku nak tanya kamu lebih mulia atau betul kamu? Tengok Nabi senyap. Orang bakit asal, kamu lebih mulia ataupun ayah kamu? Nabi senyap. Maka dia kata, kalau kamu kata tok kamu lebih mulia daripada kamu, ayah kamu lebih mulia daripada kamu, maka begitu dah sepatutnya kita, dah orang kita ni dah bersama-sama Quraisy. Tapi kalau kamu rasa kamu lebih mulia daripada, kalau kamu rasa tok kamu lebih mulia daripada kamu, ayah kamu lebih mulia daripada kamu, maka ketahuilah kami ni sepatut kamu, supaya ayah kamu, kami. Tapi kalau kamu rasa kamu lebih mulia daripada ayah kamu, tok kamu, maka tidak ada anak muda di kalangan Quraisy yang lebih tua lebih daripada kamu. Maka dia tanya, wahai Muhammad, mu buat kalian mu nak apa? Mu nak harta. Kalau kamu nak harta, kami boleh kumpulkan. Aku ambil. Aku boleh ambil tanggungjawab untuk kumpulkan, biar kamu paling kaya sekali. Kamu nak harta, kamu nak kuasa, kami boleh sepakat. Sedangkan Quraisy tak sepakat. Quraisy ketika mana Nabi diutuskan ataupun sebelum Nabi diutuskan, walaupun mereka ni nampak zahirnya bersama, tapi dari sudut kepimpinan ni yang utama masing-masing berebut ni nak jadi kepala sebenarnya. Kita tengok bila berlaku Kaabah runtuh kan, masalah Hajarul Aswad tu kan, balah kan, siapa dia nak letak tu, nak tak? Bila Nabi masuk, ni mereka setuju. Mana kalau Nabi nak jadi pemerintah Mekah ni, untuk semua orang tu, mana Walid bin Mughirah boleh main peranan untuk pujuk semua ahli parlimen ni lantik Nabi. Tapi kena tanazul, Nabi kena toleransi, kena setuju. Tengok perangkat Nabi tak terberdaya. Kalau kamu nak wanita, kami boleh kumpul wanita paling cantik ni. Nabi kata apa? Afaragta ya Abul Walid? Musa dah. Maka dengar daripada aku. Nabi baca ayat Allah. Nabi baca ayat Allah. Bila dia dengar ayat Allah, maka nengung dia sidik ni, orang sidik dia. Bila dia dengar, senyap, masuk dalam rumah, kunci pintu, tak tubik siapa-siapa. Tengok tu siapa? Abu Jahal mari. Abu Jahal kata murtad dah ni. Dia panggil Sabi, Sabah ni, murtad dah ni. Atau dalam bahasa kita jadi Wahabi. Sabi ni gelaran menjauhkan masyarakat masa tu kan, Sabi. Jadi Sabi dah ni. Jadi Abu Jahal pergi jumpa dia. Dan Abu Jahal tanya dia. Dia panggil, tengok Abu Jahal tu panggil dia tu, ya ammi, wahai pak saudara. Dan apa yang berlaku pada kamu ni? Adakah kamu telah ikut Muhammad? Ada. Kalau lepas tu memayu agama ni, bin Mughirah tanya Abu Jahal. Abu Jahal kata, kami ni sedang kumpul dana ni, nak bagi pada kamu belakang ni, takut kamu terkesan dengan Muhammad ni. Maka Walid Mughirah marah, dia kata, mu tahu ke Mekah ni tak ada orang paling kaya lebih daripada aku.
Aku paling kaya sekali. Tak. Kalau Quraisy belaka tu kena berkumpul tu untuk beli apa? Untuk Kaabah tu, kain Kaabah tu. Tak. Orang lain kena sepakat pula kutip dana. Dia tu seorang. Setahun dia setahun seterusnya tu Quraisy orang lain pakat. Dia seorang. Banyak kaya dia. Bahagian kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah. Jadi dia kata tidak. Dia bagi tahu pada Abu Jahal, tengok, aku ada pendapat, kalau kamu terima ni, ini kebaikan aku fikir. Apa dia? Tersecar Muhammad. Tersecar. Kalau benar seperti mana dia royak tu, seluruh harap akan tunduk pada dia, seluruh ajar akan bayar jizyah pada dia, maka kemuliaan dia kemuliaan kita juga. Cidik dia. Tersecar dia. Tapi kalau dia apa yang dia bawa tu tidak benar, maka orang Arab lain akan bunuh dia. Dia pasti pun akan bunuh dia. Maka kita tak boleh cabut tangan. Bijak dah dia. Maka lepas Abu Jahal kata tak boleh. Kalau tersebar perkataan ni pada orang lain, orang akan terkesan, orang akan masuk Islam. Jadi mu kena fikir cari alasan bagaimana supaya orang jauh daripada Muhammad. Ni dia kata bagi masa pada aku. Ni dia fikir. Dia tahu Allah Ta'ala gambar kepada kita, innahu fakkara wa qaddar. Dia fikir lagu mana nak buat ayat, nak buat statement ni supaya orang ramai ni, orang Mekah ni khususnya ni tak terkesan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu fakkara. Tengok Allah Ta'ala, Allah SWT gambar kepada kita. Dan ni Quran, dia bukan kalimah suci. Allah Ta'ala gambar keadaan musuh Allah. Innahu fakkara wa qaddar. Kemudian tengok Allah Ta'ala guna fakutilan, celaka. Tengok bahasa celaka, bagaimana berani dia fikir guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk menentang Allah. Summa kutilan, kemudian celaka, bagaimana dia berani untuk fikir untuk menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa nadhar, kemudian dia renung lagi. Summa nadhar, nadhar ni tengok dengan akal, nadhar hati. Summa abasa wa basa, kemudian kerut muka dia, masa muka dia, wa basa, cetung. Kita kata basa ni cetung, masa cetung. Duk fikir kuat dah ni. Lagu mana nak ayat ni? Buat gini, kata gini lagu supaya kita terima. Summa adbara wasa, kemudian dia berpaling. Manila belaka tu Nabi ajar, Nabi ayat Quran yang dibaca tu, dia berpaling semua tu kerana kesombongan. Faqala in hadha, ni natijah dia kata. Dia last kali dia panggil Abu Jahal, dia panggil belaka pembesar ni, in hadha illa sihrun yusa. Ini Quran ni, in hadha ni Quran. Tidaklah Quran ni yang dibaca oleh Muhammad ni illa, bawa tak sebut Quran ni. Allah Ta'ala nak gambar, dia tak saya sebut. Bahasa pun diolah gitu. Faqala in hadha, ni Muhammad, dia kecek ni, illa sihr, tidak lain melainkan sihrun yusa, sihir belaka, sihir yang bagi kesan. Itu yang pertama. Yang kedua, in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain melainkan perkataan manusia, perkataan Muhammad, perkataan Muhammad. Sebab tu bertalu-talu lepas ni kan, wa yaqul apa, alif lam mim tanzilul kitab la raiba am yaquluna iftara am yaquluna iftara. Ni hasil daripada ni semai dia ni. Mereka dakwa bahawa Quran ni rekaat Muhammad, mereka dakwa bahawa Quran ni rekaat Muhammad. Ni kepala dia ni. Betul, Allah Ta'ala marah letak dalam Quran. Thumma faqala in hadha illa sihrun yu'sar, in hadha illa qaulul bashar. Kemudian tengok, sauslihi saqar, aku akan selar dia. Tak bahasa Kelantan, sausli, aku akan selar dia dari saqar. Wa ma adraka ma, kamu tak tahu apa dia dahsyatnya saqar ni. Kamu tak tahu dahsyatnya saqar ni. Lagu mana keadaan la tubqi wa la tadar. Orang yang masuk dalam neraka ni tak tinggal kapal sekarang, hacul lebu, la tubqi wa la tadar, tak tinggal kapal sekarang. Ada lawahatun lil bashar, akan membakar kulit dia secara keseluruhan. Dia alaiha 19, dalam neraka saqar ni ada 19 malaikat utama yang jaga dan untuk azab ahli neraka saqar. Wallahu a'lam. Kita sambung ke 9 lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.